Aduh. Dia. Saya dalam proses untuk cari yang ekor lagi untuk betina. Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel Abang Mohican Exotic. Channel merapu pasal haiwan eksotik. Okay, so kan dekat Abang ni ada alamak, kuku dah berdarah kan? Ada. Kuku dah berdarah. So kat sini Abang ada kata Abang nak potong kuku dia sikit. Sebab tak tahan lah. Abang nak angkat dia. Abang nak angkat dia. Sebab kuku dia memang tajam. Dia pula separuh jinak. Kita bewak air lah, senang. Sebab Abang education merapu Abang. Bila orang nampak bewak ya. Nama betul dia yellow head lah kan. Tapi yellow dia tak apa nak yellow sangat kan. Esok hari ni Abang nak cuba potong kuku dia. So Abang nak kena hati-hati sikit. Abang malah guna gunting tak kuat. Kita guna ni ya. Okay. Tengah okay. Pisau dah. Okay. Right. Okay, so belah kanan dah siap. Kita belah dapatkan depan pula. Nah, tadi ingat bom dah tajam. So kan kita kena buat lagi. Abang nak bubuh atas ni takut dia lari laju. Push. Kita potong dah. Potong. Pendek. Woi. Jom nak potong bahagian belakang. Ni dah udah apa? Okey, so ni tak apa. Saya potong bahagian belakang pula. Bayu. Abang kerja apa? Kerja abang potong kuku bewok. Itu dia. Kita buang sikit-sikit aja tajam-tajam yang ujung tu kan. Sebab tak tahan. Kulit abang ni adalah selembut sutera. Tapi tu dia. Sikit lagi. Okey tu kan. Alhamdulillah sudah settle. Potong kulit kuah-kuah. Kulit kuah-kuah. Kurang tajam. Tu dia kurang tajam sikit. Okey. Allahu Akbar. Lepas tu sekarang dalam proses orang kata sesi perkenalan Abang dengan Abang pun nama Cik Mat Nama dia Cik Mat. Okey aktif duduk sana. Itu dia pun memang separuh jinak. InsyaAllah Abang akan buat bonding tu ada body contact dengan apa ni. So nak bagi dia serasi sikit dengan Abang. So senang untuk Abang buat konten. Dah kita kena beli tu dah. Ni harness tali dah belakang tu. So kenal kita nak bubuh dia. Senang kita nak bawa dia tak. Kita nak telur. Saya belanja telur sikit boleh. Tak mau kita pecah sikit kan. Okey, bau-bau sikit telur Oi, tak mau. Telur ayam hutan kot. Tak mau. Okay, dia tak mau tak apa. Lagi kita bagi kat Usain Yang ni jantina dia betina. Usia dia tak pasti ingat dalam 3-4 tahun kot ni. Ada dalam 2-3-4 tahun. Kuku dah tajam. Dah daging tajam tak? Dia dah tak ada lah. Dia boleh besar lebih kurang dalam ni 1 meter, lebih kurang dalam 2 meter. So Abang pula jenis minat binatang yang orang kata kikong-kikong punya saiz kan. So Abang nak try farm dia. Abang nak try farm dia, tengok sebesar mana dia boleh besar. Kan?
Kok dia boleh besar sama besar macam buaya ke kan. Oh guys, memang menarik kan. So untuk tempat dia, dia pun macam ular juga ni. Apa yang saya tahu, lagi besar tempat dia, lagi cepat kata tumbesaran dia. Lagi cepat tumbesaran dia. Untuk diet dia, makanan dia, abang bagi benda hidup dalam seminggu ataupun sekali abang akan bagi benda hidup lah. Sebenarnya abang bagi isi ayam, daging, macam tikus, mas apa semua kan. Jamburet boleh telan ni. Untuk ayam, satu hidangan tu abang akan bagi dalam lebih kurang 1/2 kilo sekali dia makan. Abang cincang halus. Tapi dia akan makan lah, lebih kurang 1/2 kilo lah. Tak apa biar. Saya abang nak kata bagi serasi dengan dia. Ni kalau dia gigit pun sakit juga, boleh tahan. Kuku dah. Walaupun kuku dia hanya ujung tapi dah potong, tapi still masih tajam juga. So, ni salah satu koleksi terbaru abang lah. Abang kali upah nak bagi Giant ni. So kita pump dulu. So ni pun dah 3 hari tak makan. Hari ketiga baru boleh abang handle dia. Kalau selepas dia makan abang tu handle, kemungkinan dia akan muntah lah. Ni. Dia sensitif, benda ni sensitif. Itu yang saya tak dia tu, abang buat air sikit untuk dia ni. Sebab dia memang spesies lewat air. Woi. Kena kat kulit lembut, boleh tahan juga sakit kan. Mak, mak. Kena kat kulit lembut sakit juga mat. Aduh. Dia. Saya dalam proses untuk cari yang seekor lagi untuk betina. Untuk dia abang nak tengok lock, nak try breeding tengok. Kau boleh dapat hasil dah kan. Kau boleh keluar air kalau warna kuning kan. Okay, so guys, so next video abang akan share lebih detail cara penjagaan dia. Sebab ini satu spesies yang haiwan yang nak kata senang jaga. Cuma perlukan air. Air perlu cukup lah air dah. Air dan cahaya yang mencukupi lah. Sebab dia ada. Tajam kuku dia kan. Tajam kuku dia. Okay tu kan. Tunggu next video akan update. Tadi video abang. So, Assalamualaikum. Kulit lembut sakit juga mat. Aduh. Dia. Saya dalam proses untuk cari yang seekor lagi untuk betina. Untuk dia abang nak tengok lock, nak try breeding tengok. Kau boleh dapat hasil dah kan. Kau boleh keluar air kalau warna kuning kan. Okay, so guys, so next video abang akan share lebih detail cara penjagaan dia. Sebab ini satu spesies yang haiwan yang nak kata senang jaga. Cuma perlukan air. Air perlu cukup lah air dah. Air dan cahaya yang mencukupi lah. Sebab dia ada. Tajam kuku dia kan. Okay tu kan. Tunggu next video akan update. Tadi video abang. So, Assalamualaikum.